Ulanzi dia baru je keluarkan satu tripod baru iaitu Ulanzi MT85 yang mana dia gunakan MagSafe untuk lekatkan dekat phone korang dan dia ada beberapa kelebihan lain. So, jom unbox. Kotak dia nampak mahal tau. Sesuai dengan harga dia yang premium. So, korang akan dapat barang yang premium juga daripada Ulanzi. Okey, dalam kotak apa yang korang akan dapat adalah wow. Nampak tak? Pendek je, kecil je. Kaki dia ada 4. Dulu-dulu punya tripod ada 3, tapi sekarang ni dia ada 4. So kita boleh panggil dia sebagai quadripod lah, bukan tripod. Dan yang bestnya, Ulanzi MT85 ni digunakan sistem hentak untuk buka kaki dia. Hentakan ataupun kita boleh tekan button merah bawah ni. Tekan, dia akan terbuka macam ni. So kita boleh buka secara manual lah. Ataupun kalau kita malas nak buka macam tu, kita boleh hentakkan dekat mana-mana pembukaan dan dia akan terbuka luas. Sebabkan sekarang ni kecil punya ruang, so tak boleh nak buat macam tu lah. Dan dia juga ada satu remote shutter ni. Ya, yang ni korang boleh kenakan dengan handphone korang. Boleh memanjang sehingga lebih kurang 1.5 meter. Agak panjang juga. Selain daripada ada MagSafe dekat atas dia untuk lekatkan dekat phone korang. MagSafe dia ni pun kalau korang buka kan, ketat lagi. Lepas tu korang boleh buka lagi dia punya batang ni. So korang boleh jadikan dia macam ni. Dan kalau korang letakkan phone korang yang ada MagSafe, dia ada ruang yang sangat cukup untuk korang letakkan korang punya receiver mikrofon kat bawah ni. Sangat mudah lah. So untuk sesiapa yang buat live kan, ini adalah tripod yang korang kena dapatkan daripada Ulanzi. Ulanzi MT85. Aku percaya mesti lepas ni kalau ada event-event TikTok kan, akan ramai orang bawa Ulanzi MT85 ni pergi event dan diorang akan gunakan Ulanzi MT85 ni sebab dia sangat-sangat mudah nak digunakan. Kalau korang dapatkan juga, link ada dekat bawah. Boleh tekan sekarang dan terus beli, terus check out selagi stok masih ada. Mantap.